Hey yo, what's up guys? Aidil here. Hari ni kita nak buat apa dekat JB kan? Kita nak buat video prank. Saya jadi adik, kita tambah lagi seorang kru kita. Dia jadi abang. Kita nak buat konten, si isap rokok, lepas tu dia datang marah saya. Kita nak tengok reaksi orang-orang Johor ni macam mana. Dia join sekali marah ke? Dia tengok saja ke? So, kalau korang nak tengok, korang nak tahu apa jadi. Tapi sebelum tu kita flashback dulu. Apa kalau kita buat daripada first, kita buat pakai baju maskot katak tu, okey. Itulah bagi aku macam tak tahu lah, dia macam susah sikit lah. Bukan susah, dia macam dah pernah orang buat kan. Boleh ke kita? Tapi macam tak okey juga. Kalau kita buat plan 12 jam survive tanpa bajet, jalan kaki. Benda tu macam okey. Macam okey juga tu. Tapi Satu idea juga, boleh juga. Tapi cuba yang kita prank orang. Prank orang. tak sekarang ni sebabnya kita tak banyak masa tau. Oh yelah, kita nak balik KL kan. Kita sehari je kat sini. So macam ni? Macam tu jom mana kita buat sekarang? Buat prank. Buat prank. Jadi ke prank? Kita nak buat prank apa? Okey, kita prank macam ni. Kau isap rokok, Okey. kau jadi adik aku lah kan. Okey. Kau isap rokok, lepas tu aku marah kau depan orang ramai. Kita tengok apa reaksi diorang. Jadi. Kau diorang sekali macam, apa hal marah ni, macam tu kan. Ngam. Boleh. Macam kita ini prank katanya tu. Kan? Boleh je. Macam kena lah. Macam kena. Boleh jadi. Boleh. So kita nak start lah. Boleh kita start. Boleh. Boleh. Sejati. So sekarang ni kita tengah plan tu nak buat kat mana tempat kita nak langgar dulu ni, buat prank semua. Saya bagi tahu kita kat mana. Sekarang kita ada dekat Setulang Beach. Setulang Laut. Depan mana tu? Dekat depan Singapura. Sempadan dah ni. So tinggal berenang je. So sekarang apa yang kita nak buat? Kita bincang-bincang dulu. Kita meeting dulu kejap. Lepas tu baru kita jalan. Mulakan prank kita. Kalau korang nak tengok apa jadi kan, kau kena sambung tengok video lah. Lucu. Ni kapal lucu. Boleh ke? Mana? Sekejap. Boleh. Kan? Memang boleh. Kita prank. Nanti kita tengok reaksi orang macam mana. Pukul dia. Tak, tapi sekarang aku nak kau man bagi kau datang tu kau marah betul-betul. Okay, boleh. Kau marah betul-betul, sampaikan kecil dia wajar dengan kau. Bila kau wajar dengan kau, masa tu baran kau naik. Kau nak sepak apa, nak terajam, kau nak pukul dia, kau buat je. Kita nak dapatkan reaksi orang supaya orang tolong kecil ni. Okey, boleh. Bila orang tolong kecil tu, tapi kau jangan break karakter dulu. Jangan rosakkan karakter kau dulu. Kau cakap contoh ada seorang abang, ada seorang abang tegur. Ada seorang abang tegur, dia cakap macam ni. Tak payah pukul macam tu. Bincang elok. Bincang elok. Apa cerita dia, benda jadi ni kan. Lepas tu kau cakap tak ada bang. Dia ni adik saya. Sekarang umur dia sekolah lagi. Tengah pandai buat tattoo, isap rokok apa semua. Boleh? Faham tak? Faham. Kalau abang jadi abang dia, abang marah tak? Woi, marah. Kita orang ni nak jatuh saya je, nak kena jaga dia apa semua. Pandai boleh. aku goreng. Boleh. Saya nak kena jaga dia. Macam ni. Dengan dah pandai suku kening apa semua. Bagi je. Mana kau rasa kau boleh bagi, kau bagi je. Das. Sampai kau berani macam kau pun nak biadab balik. Peduli ada kau. Mampus lah. Aku dah besar sial. Mak kau. Okey. Oi, itu kau. Aku rasa kita pusing JB tu. Kalau kat sini orang tak ada orang. Pergi pusing JB, tengok mana tempat yang ada ramai orang. Kita dah jawab. Kita dah dulu. Jom. Let's go. Tai matai kan bro. Jom berego.
Man kunci man kunci Mantap, man mantap, mantap, kunci mantap. man kunci man. Oh, aspagela. Tak macam rendah sangat. Membuatku kecewa sampai hati kau pergi kepadanya makan hati bila kau berkata tak tahan ni nak berak sini biar kami biar pelan kaki jangan hati mana ni maps jangan yang dekat sini kan kita sekarang kat Straight eh? Yo. Sultan, then take the first right Atas. onto Tak payah, straight. in 700 meters, make a U-turn at Jana Punya U-turn tak? Kita dah terlepas dah ni. Oh. Jol punya map. Ambil yang kanan. Oh cik, kalau mak ayah tahu cik yang Tak, Tak, dia kita macam sekarang ni dah jadi ayat tu dalam- Ni kanan dah? Dalam situasi U-turn. make a Kanan. U-turn at Jana G3. boleh U-turn lah, boleh U-turn sama ai. Dalam situasi macam anak yatim piatu lah. Oh, okey okey. In 700 meters, Eh. turn left onto Jalan Lingkara Dalam towards Kuala Lumpur. Dia kecil duduk duduk dia tengok suasana dulu ke apa ke. Lepas tu dia bawa keluar rokok. Dia baru nak ketis-ketis. Mindset. Kau datang kau tegur. Tapi disebabkan kecil ni aku nak dia macam biadab lah, dia biadab. Itu menyebabkan kau naik panas baran kau. Macam tu. Kita nak cari kat mana? Kiri eh? Kan? Dekat kanan lah. Tukar setting pula. Share dia. Bagi apa dia ni? Restoran lah. Share. Pergi tandas pun bawa kamera. Aduh susah macam ni. Pergi tandas nak ikut. Yelah nak ni. Ui tandas dia macam bapak mak. Kutu tutup. Tak ada. Ya. Lain macam pun tandas dia. Dah nak kencing. Sekejap nak test mic tu. Satu. Takutlah. Dah, phone letak dalam poket terus. Mantap. Ya. Maknya Jos Kandos. Sekejap dulu. Berdepan. Lepas tu kejap. Sampai balik. Okey, sampai depan ni. Macam Ni apa benda ni? Sekejap. Ni. Tu mic lah, kena pakai juga. Yelah tercabut. Oh, kena. Ha? Apa? Sialah. Balik behind the scene.
Oi, cik. Tak, asal. Oi, sokok. Sama asal. Bodoh kau. Asal pula bodoh betul lah. Ya. Aku Sampai. dokir, bodoh dokir tu. Orang dah pasang tu orang datang kat aku. Aduh kan. Mana sana tu? Sekarang ni kecil dah buat hal guys. Kecil tak ready lagi guys. Aduh, aku. Man dah on. Dokir. So sekarang kita mission yang ni fail, kita kena cari tempat baru. Okey lah, jom Cari tempat baru. Tak apa, kita cari baru okey. Alright. Let's go guys. Spot yang kedua. Halo. Loko. Aku lalu aku tengok kau dah kecil kereta. Cik, kau kat sini? Betul aku lama tak nampak kau, cik. Kau tak balik rumah ke? Sokok kau, cik ya? Sejak bila kau sokok? Sekejap. Banyak idea ni kita buat. Sekejap, sabar. Kita kena panjangkan cerita ni. Aku lalu. Takkan kita nak turun macam kau sokok, cik. Nampak sangat kita ni kan? So kita macam yalah cakap. Oh, aku tahu macam ni. Aku tahu. Dia mindset. Aku lalu. Weh, cik, kau kat sini, cik. Kau tahu tak adik-adik kita cari kau, cik. Dah 2 bulan. Lepas tu kau Malung. Kau tahu tak Malung cari kau? Kau tahu maklum cari kau, cik. Lepas tu kau rokok. Kau rokok, kau hisap. Betul, kau keluarkan rokok, kau cakap. Sejak bila kau hisap rokok, cik? Benda dia cakap ni. Sejak bila dah Malung cek aku lah. Dia tak nak peduli pasal kau. Kau bagi idea, lepas tu tiba-tiba kau kau keluarkan rokok, kau hisap. Weh, cik, kau hisap rokok? Sejak bila kau hisap rokok, cik? Alam tak aku lah. Kata aku lah. Sejak bila aku nak hisap rokok, kau abang? Tak, masalahnya aku abang kau, cik. Masalahnya aku lah maklum cari. Okey, dah jom. Goreng selagi boleh. Kalau depan kedai sial lah. Relax dia. Relax dia. Macam dah terlajak ke? Oi, cik. Kau kat sini, cik. Di sini lah, kat mana lagi? Maklum cari, cik. Tak, lepas tu kalau maklum cari pun kenapa pun? Kau lama tak balik, cik, Dia masalahnya. bukan kisahkan aku pun, dia tak kisahkan aku. Weh, kau jangan nangis, cik. Maklum marah, cik, masalahnya. Tak, kalau aku balik pun tak ada apa pun. Tak boleh buat apa kalau aku balik pun. Weh, kau balik, cik, sekarang, cik. tak Maklum nak. marah, cik. Malai aku balik tak ada apa-apa. Balik, cik. Maklum marah. Kau dah sebulan, cik, tak balik. Malai. Weh, kau isap rokok, cik. So, lepas tu,
Weh, kau jangan cik. Jangan sokok cik. Jangan. Lebih. Jangan sokok. Siapa ajar kau cik? Ha? Siapa ajar kau sokok ni? Aku sokok. Sekali aku lah nak sokok ke apa ke duit aku ke duit kau. Sejak bila kau sokok ni? Ya sekali aku lah bila pun. Aku ada jangkau ke cik sokok? Mampus lah ajar ke tak ajar ke apa ke. Masalah Kau tu budak lagi cik. budak tak budak lah. Aku abang kau pun tak sokok, kau nak sokok. Lepas tu aku siapa yang sokok sekarang aku sokok dengan sokok. Aku bantai kau jadi gang ah. Kau nak sokok. Kau budak lagi cik, kau nak sokok buat apa? Sab je lah masalahnya budak ke sama je orang besar pun sama je. Kau jangan cik kau. Siapa ajar kau macam ni cik? Siapa ajar kau ni? Tak boleh lah. Kau nak kebak. Kau balik sekarang cik. Tapi aku. Kau yang senyum-senyum tengok muka. Babi aku tak senyum kau tu. Babe. Oi jangan. Bodoh dah okey lah. Dah okey lah bakit lah. Tak boleh tu. Aduh. Aduh geng, kita punya social eksperimen fail guys. Lepas ni kita orang akan buat video yang lebih menarik. Lebih gempak. Senang cerita lebih gempak. Apa-apa pun selamat datang.